Assalamualaikum guys. Topik hari ni, siapa yang paling kuat? Siapa yang paling cantik? Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling bijak? Soalan dia mudah je. Dekat dunia ni kan, kalau kita ambil dunia punya side kan, perspektif, orang yang paling cantik mestilah tu apa, Ratu Amerika ke kan, yang menang-menang beauty pageant tu lah. Tu apa, Miss World, Miss Universe tu kan. Tapi yalah, sebenarnya dalam perspektif Islam, orang yang paling cantik adalah orang yang paling cantik akhlak dia. Cerita dia tuan-tuan, katalah kita jumpa satu mamat ni kan, muka dia hodoh kan, tapi akhlak dia baik kan dia jadi cantik kan. Tak kisahlah orang tu dia kaya ke, dia handsome ke, tapi kalau perangai dia buruk, dia tak jadi cantik. Sama juga kalau perempuan tu cantik kan, artis kan, tapi tulisan dia pun cantik, tapi perangai dia buruk kan, tuan-tuan puan, dia tak jadi cantik lah. So kecantikan manusia dari sudut perspektif Islam adalah pada ketinggian akhlak dia. Alright. Kemudian siapa yang paling mulia? Paling mulia bukan Datuk Sri tu, Tan Sri tu, bukan kerana dia ada pangkat, bukan kerana dia ada gelaran, bukan kerana status kehidupan dia kan. Tapi kemuliaan seseorang itu daripada kacamata Allah Ta'ala adalah terletak pada ketakwaan dia, terletak pada hubungan dia dengan Allah kan, terletak pada rasa takut dia untuk melakukan maksiat kan. Kemudian seseorang dalam Islam terletak kepada ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Ini bermakna tuan-tuan, kena hati-hatilah bila kita bertemu dengan orang. Tak kisahlah orang tu penyapu sampah ke, siapa ke, kita tak tahu siapa lebih mulia di antara kita. Mungkin orang tu lebih tinggi kemuliaan dia kan, daripada di sisi Allah. Orang Bangla tu kan, dia lagi solat 5 waktu kan, lagi buat solat malam dan sebagainya. Jadi jangan rendah-rendahkan orang lah kan. Sebab apa? Sebab kemuliaan seseorang tu hanya Allah yang tahu kan. Sebab tetap pada ketakwaan dia pada Allah Ta'ala. Seterusnya, siapa yang paling bijak? Orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengerti mati kan. Dan hari sekali, siapa yang paling kuat? Orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan amarah dia. Dia boleh tahan marah, dia boleh bersabar bila diperlakukan, bila dia tertekan dan sebagainya. Bukan orang yang kuat tu, yang Khabib tu, yang MMA tu. Bukan. Orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan amarah dia, orang yang boleh tahan marah dia. Alright tuan-tuan, itu 4 jawapan dari sudut perspektif Islam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.